السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واحلل قلبي بحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, barisan imam, barisan bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Shadaqallahu maulana. Jadi insya-Allah hari ini sama-sama kita merufakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama bangkit pada waktu pagi pada hari ini, untuk sama-sama kita mengerjakan satu ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, yang diwajibkan ke atas kita, yang diperintahkan ke atas kita untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Dan di sana ada satu larangan dan satu ancaman daripada Allah. Barang siapa yang meninggalkan salah satu suruhanku, maka kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalian akan menanggung atas apa yang kalian lakukan. Sebab itulah satu hari Abu Zar radhiyallahu taala anhu al-Aslami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitahu kepada Abu Zar, ketika mana kalian berada di padang mahsyar, ketika mana kalian dibangkitkan di padang mahsyar, kalian tidak akan boleh beranjak daripada tempat itu. Kalian tidak boleh melangkah meninggalkan padang mahsyar. Malah kalian tidak boleh meninggalkan kesakitan dan kepanasan pada mahsyar, melainkan kalian akan ditanyakan 4 soalan oleh Allah. Selagi mana 4 soalan ini tidak ditanyakan oleh Allah, selagi itulah kalian tidak boleh meninggalkan pada mahsyar. Ketika mana manusia berada di padang mahsyar, mereka merasai kesakitannya pada mahsyar. Disebabkan itulah ulama menyenaraikan berapa seksaan azab yang berada di padang mahsyar, dan azab yang paling tinggi, azab yang nombor 1 yang disenaraikan oleh para ulama adalah menunggu di padang mahsyar. Azab yang paling tinggi dan paling nombor 1 adalah menunggu di padang mahsyar. Hari ini bukan semua orang ada sifat sabar untuk menunggu. Misal kita pergi ke hospital, tengok orang ramai, kita husnuzon, sangka baik boleh jadi cepat. Apabila kita ambil nombor giliran kita orang yang ke-50, orang sebelum tu yang telah dipanggil adalah orang yang ke-30, ada 20 orang sahaja lagi. So kita husnuzon barangkali 20 orang itu sekejap. Kita sampai pukul 8, sampai pukul 1 petang tak panggil lagi. Daripada 1 petang, 2 petang, 3 petang, 4 baru panggil. 4 kita dah mogok. Ada yang kat phone ambil gambar. Subhanallah. Kenapa? Sebab menunggu itu sangat menyeksakan. Tapi kita di hospital, kita menunggu, ada yang boleh duduk, ada yang tak boleh duduk, ada yang ada aircon, yang ada tidak ada aircon. Ada yang selesa, ada yang tidak selesa. Tapi sudah tentu ketika mana kalian dibangkitkan di padang mahsyar nanti, keselesaan itu akan diangkat oleh Allah.
Tidak ada seorang pun yang boleh aman, tidak ada seorang pun yang selesa berada di padang mahsyar. Disebabkan ketika mana berada di padang mahsyar, Allah menciptakan satu matahari yang baharu, didekatkan bersama dengan manusia. Sehingga kan kata para ulama, manusia apabila berada di padang mahsyar, mereka tidak boleh bergerak walaupun seinci. Tak kala mereka melangkahkan kaki pertama ke depan, nescaya mereka akan sentuh kulit orang yang berada di hadapan. Berundur satu langkah, maka terkena kulit orang yang berada di belakang. Begitulah kiri dan kanan. Makna dia apa? Makna dia sempitnya pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menunggu satu hal, yang kedua bersesak-sesak satu hal, yang ketiga belum lagi kita bincang bagaimana peluh setiap daripada manusia. Sebab itulah ulama bagi tahu azab pertama yang berada di padang mahsyar adalah menunggu. Itu adalah satu siksaan. Tapi manusia tidak boleh beranjak daripada padang mahsyar. Manusia tidak boleh meninggalkan daripada padang mahsyar, melainkan ditanyakan 4 soalan daripada Allah. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa soalan yang pertama yang Allah akan tanya kepada setiap daripada kita? Soalan yang pertama Allah akan tanya berkaitan dengan umur kita. Wahai fulan bin fulan, aku bagi umur kamu sekian-sekian. Aku panjangkan umur kamu sampai ke 80. Aku panjangkan umur kamu sampai ke 90. Kemana kamu habiskan umur kamu? Apa yang kamu guna dengan umur yang panjang? Apa yang kamu buat dengan umur yang panjang? Kesemua itu akan disoal oleh Allah. Bahkan Nabi sebut laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Di saat kita berada di hadapan Allah, laisa bainaka wa bainallah, tidak ada perantaraan kita dengan Allah. Kata guru kami, kalaulah hari ini sampai surat LOD kepada kita, surat saman, kena saman 1 juta, 2 juta. Tapi ada orang bila mana disaman 1-2 juta, relax. Sebab dia tahu di belakang dia ada seorang peguam yang sangat mahir ketika mana bercakap di hadapan hakim. Dia tahu di belakang dia ada seorang peguam yang tidak pernah kalah ketika mana berdebat dalam mahkamah. Tapi kalaulah kita tiba-tiba tidak ada seorang pun yang boleh menjadi peguam kepada kita, membela kita, bagaimana mungkin kita nak berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Disebabkan itulah yang pertama yang Allah akan tanya adalah umur kita. Sebab itulah hari ini ada dalam kalangan kita sampai umur 40 telah pun meninggal dunia. Ada sahabat-sahabat kita umur 50 dah pun meninggal dunia. Tapi kita hari ini umur 51, kenapa Allah masih memberikan umur kepada kita? Itu kita kena jawab. Kita kena cari. Dalam keadaan, boleh sahaja semalam Allah ambil nyawa kita dalam tidur. Boleh sahaja 2 hari lepas Allah cabut nyawa kita. Tapi kenapa sampai hari ini Allah masih lagi memberi peluang kepada kita? Dan masih lagi memberi peluang untuk sambut Ramadan. Kalau bukan malam ni, malam esok. Kalau bukan malam esok, malam lusa. Disebabkan itulah imam membacakan doa, wahai Allah berkati kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sebab umur setiap dari, cuba kita bayangkan, ada orang usia 1 bulan telah pun meninggal dunia. Tapi kita masih lagi diberikan kesihatan, diberikan mata, diberikan mulut, diberikan tenaga. Untuk apa kita gunakan umur yang ada pada hari ini? Soalan yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah berkaitan dengan ilmu. Ilmu. Yang mana bahas para ulama apa yang dilakukan dengan ilmu, Allah akan tanya, wahai fulan, kamu bersekolah daripada kecil, diberikan didikan demi didikan. Apa yang kamu guna dengan ilmu yang aku bagi kepada kamu?
Adakah kamu mendidik anak kamu? Adakah kamu mendidik menantu kamu? Adakah kamu mendidik isteri kamu? Adakah kamu mendidik masyarakat kamu untuk mengenal Allah? Ataupun kamu hanya mendiamkan diri dengan ilmu yang aku sampaikan kepada kamu? Subhanallah. Sebab itulah hari ini kita tengok ada orang yang diberikan zuriat yang sangat ramai. Tabarakallah, itu rezeki daripada Allah. Tapi di luar sana ada sekumpulan manusia sedang berjuang untuk dapatkan seorang anak. Tapi kenapa hari ini Allah memberikan kita 5 orang anak? Tak cukup dengan itu. 6 orang anak tak cukup dengan itu. Ada 10 orang anak tambahan cucu yang sangat ramai. Kenapa Allah memberikan keturunan kepada kita? Dalam keadaan orang di luar sana berjuang untuk dapatkan anak, tapi Allah pilih kita untuk diberikan seorang anak, 2 orang anak. Subhanallah, ada sebab dia. Dan sebab itulah Allah akan tanya, adakah kamu didik anak kamu dengan baik? Adakah kamu ajar anak kamu dengan baik? Wahai Allah, aku kaki masjid, wahai Allah. Tak pernah sekalipun aku ponteng masjid. Naam, Allah terima ibadah masjid kita. Allah terima mujahadah untuk solat di rumah Allah. Tapi jangan kita lupa dalam konsep hablum minallah, di sana ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Allah akan tanya apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita dengan ilmu yang ada pada kita pada hari ini. Kita tahu solat itu fardu. Kita tahu menutup aurat itu wajib. Kita tahu puasa itu wajib. Tapi ketika mana anak kita meninggalkan salah satunya, seolah-olah kita cuba mendiamkan diri dan seolah-olah kita tidak lihat apa yang berlaku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan tanya. Dan soalan yang ketiga, Allah akan tanya kepada kita berkaitan dengan harta. Wahai fulan, aku memberikan kamu gaji sekian-sekian. Kemana kamu salurkan harta yang aku bagi kepada kamu? Wahai Allah, setiap harta yang kamu bagi kepadaku, wahai Allah, aku sumbang ke jalanmu, wahai Allah. Allah tanya, berapa banyak? Wahai Allah, sebulan sekali, seminggu sekali, aku pasti sumbang 10 ringgit. Allah tanya lagi, aku bagi gaji kepada kamu 4,000. Takkan daripada 4,000 itu 10 ringgit saja kamu sumbang ke jalan Allah? Allah tahu berapa banyak kita mampu untuk bersedekah. Allah tahu berapa banyak kita mampu untuk membayar zakat. Ketika mana tabung masjid lalu, Allah tahu berapa banyak kemampuan kita untuk menyumbang ketika itu. Ada satu masjid dekat Sendayan, saya pergi. Ustaz, senyum tu sedekah? Naam, senyum tu sedekah haji. Saya setiap kali tabung masjid lalu, saya selalu senyum. Itulah sedekah saya untuk masjid. Apabila dia loya buruk kepada saya tambah loya buruk lagi. Ya betul haji. Tabung masjid itu memang sedekah dan senyuman itu sedekah, tapi tabung masjid itu dia tak nak senyuman tuan haji. Dia nakkan duit dalam poket tuan haji. Allah akan tanya ke mana kita salurkan harta kita, di mana kita belanjakan harta kita. Subhanallah. Yang keempat. Yang keempat akan disoal oleh Allah berkaitan dengan tubuh badan kita. Hari ini Allah memberikan kesihatan tubuh badan kita. Dan setiap daripada kita ni kesihatan tubuh badan yang berlainan. Ada orang diberikan demam. Dengan demam tu dia memberi isyarat, aku tak boleh berpuasa barangkali. Tapi adakah Allah tidak tahu yang dia ni sebenarnya mampu berpuasa kepada Allah? Adakah dia tidak tahu sebenarnya Allah ni melihat setiap apa yang dia lakukan? Allah Maha mengetahui. Allah tahu ketika mana aku memberikan sakit kepada kamu. Aku yang memberikan masalah kepada kamu. Aku yang memberi ujian kepada kamu. Aku jugalah yang tahu berapa banyak kamu mampu untuk beribadah kepada aku. Tapi kita membuat satu sebab yang sangat kuat. Saya demam hari ini, tak boleh puasa kot. Saya demam hari ini, tak boleh solat barangkali. Subhanallah. Sejuk nak ambil wuduk. Allah ni ketika dia bagi ujian, dia tahu
kita ni mampu ataupun tidak. Dan tak kala kita diberikan ujian, bermakna Allah memilih kita dengan ujian tersebut, bermakna Allah tahu kita mampu menerima ujian itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tengok dalam kalender ataupun takwim, hari ini ataupun esok barangkali salah satunya kita akan masuk bulan Ramadan. Satu bulan yang ditunggu-tunggukan oleh seluruh para sahabat dan salafun salih ketika dulu. Yang mana mereka bila mana nak masuk bulan Ramadan, mereka membuat satu persiapan daripada awal. Mereka mempersiapkan harta mereka untuk infak dalam bulan Ramadan. Mereka menjaga kesihatan untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Mereka belajar bersungguh-sungguh ilmu berkaitan dengan Ramadan berpuasa kerana nak praktikkan dalam bulan Ramadan. Subhanallah. 4 perkara tadi. Para sahabat suatu ketika dulu mereka belajar bersungguh-sungguh semata-mata nak khususkan dalam bulan Ramadan. Kenapa? Sebab mereka tahu dalam bulan Ramadan hanya dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tengok dalam sirah, ya betul umat Nabi Musa mereka diberikan syariat untuk berpuasa. Umat Nabi Nuh ada syariat untuk berpuasa. Tetapi setiap daripada Nabi itu, ketika mana mereka diberikan syariat untuk berpuasa, mereka tidak diberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah satu hadiah yang terbesar untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seumpama contoh Isra' dan Mi'raj. Kenapa objektif pertama, tujuan pertama Isra' dan Mi'raj itu adalah untuk lil takrim, untuk memuliakan Nabi? Disebabkan Nabi-Nabi yang terdahulu mereka tidak diberikan Isra' dan Mi'raj. Ustaz, saya tengok Nabi Allah Idris pernah dibawa berjalan 7 petala langit. Betul. Ketika Idris alaihi salam berkawan dengan malaikat, Idris meminta kepada Allah supaya ditunjukkan bagaimana kehebatan Allah 7 petala langit. Maka Allah izinkan Idris untuk berjalan di langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Tapi ada beberapa ketika Allah rahsiakan daripada Idris. Allah tak tunjuk kepada Idris. Ibrahim alaihi salam pernah membuat permintaan yang sama. Diizinkan oleh Allah pun ada beberapa ketika Allah rahsiakan dan Allah tak tunjuk kepada Ibrahim. Kenapa? Sebab Allah khususkan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tujuan utama Isra' dan Mi'raj adalah lil takrim, untuk memuliakan Nabi. Sebab dikhususkan untuk Nabi dalam masa yang sama. Kenapa Ramadan ini sangat mulia? Untuk memuliakan umat yang menyambut dalam bulan Ramadan. Kita bayangkan satu malam kita beribadah kepada Allah, Lailatul Qadar, seumpama 1000 bulan kita beribadah kepada Allah. Pada malam tu ketika kita istighfar kepada Allah, seumpama 1000 bulan kita istighfar kepada Allah. Satu malam kita sujud kepada Allah, seumpama 1000 bulan kita sujud kepada Allah. Mungkin kita tak faham 1000 bulan tu macam mana. Mungkin tak masuk dalam hati kita 1000 bulan tu macam mana. Kita cuba tukar 1000 bulan tu, kalaulah kita kira 1000 bulan seumpama 30,000 hari. Seumpama 83 bulan, seumpama 83 tahun 4 bulan. Satu malam kita sujud kepada Allah seumpama 30,000 hari kita sujud kepada Allah. Pada malam tu kita minta ampun kepada Allah. Wahai Allah, ampunkan segala kekhilafanku dulu wahai Allah. Ampunkan segala permasalahanku dulu wahai Allah. Seumpama 30,000 hari kita minta ampun kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tak pernah bagi kepada umat yang terdahulu, melainkan Allah khususkan kepada kita. Sebab itulah apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar,
Perkara pertama yang kita tak sabar nak lihat adalah banyak mana pahala dalam bulan Ramadan. Sebab kalaulah kita ni kaki mengaji, kaki menuntut ilmu, Allah bagi tahu kepada kita banyak mana pahala ibadah solat. Allah bagi tahu banyak mana pahala ibadah zakat, ibadah sedekah. Banyak mana ibadah kamu begini dan begitu. Tetapi satu-satunya ibadah yang Allah rahsiakan banyak mana pahalanya adalah puasa. Di saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah, kita tak sabar nak melihat banyak mana ibadah puasa kita. Tak sabar nak melihat banyak mana ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Kerana kita puasa untuk Allah. Dan hanya kita tahu bagaimana ibadah puasa kita kepada Allah. Sebab itulah satu hari, ketika mana berlaku kepada Sayyidina Umar. Satu hari berlaku kepada Sayyidina Umar. Di saat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan beberapa para sahabat berada dalam Masjid Nabawi waktu solat subuh. Mereka sampai dahulu. Dekat dengan azan subuh, Nabi pun masuk dalam Masjid Nabawi. Apabila Nabi masuk dalam Masjid Nabawi, para sahabat menyaksikan Nabi solat subuh, berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi selesai daripada ibadah subuh, solat subuh berjemaah, Nabi masih lagi duduk di tempatnya. Dalam keadaan Nabi tidak bercakap dengan mana-mana para sahabat ketika itu. Seluruh para sahabat memerhatikan gerak-geri Nabi. Kenapa Nabi tidak menegur kami? Kenapa Nabi tidak bercakap dengan kami? Berapa lama Nabi duduk dalam Masjid Nabawi? Kata Abu Bakar, aku menyaksikan Nabi duduk daripada selesai solat subuh. Nabi bangkit daripada solat subuh untuk solat duha. Selesai solat duha, Nabi duduk balik. Dalam keadaan Nabi tidak menegur kami, tidak bercakap dengan kami. Tiba-tiba Nabi ketawa. Lepas Nabi ketawa, Nabi diam balik. Para sahabat menyaksikan gelagat yang berlaku kepada Nabi. Risau mereka kepada Nabi, hairan mereka kepada Nabi. Kenapa pada pagi ni Nabi bangkit pada waktu pagi, Nabi tak bercakap dengan kami? Ada sesuatu yang berlaku kepada Nabi? Adakah ada perkara yang Nabi terasa hati dengan kami dan wahakala? Risau para sahabat bila Nabi tak menegur mereka. Adakah Nabi terasa hati dengan kami? Adakah Nabi risau kepada kami dan wahakala? Dan kata Sayyidina Abu Bakar, aku menyaksikan peristiwa itu daripada solat duha. Nabi masih lagi tak bercakap dengan kami. Ada di antara sahabat telah pun keluar, ada yang sedang menunggu Nabi. Dekat sampai waktu zuhur, Bilal ibn Rabah mengazankan solat zuhur. Nabi bangkit imamkan solat zuhur. Selesai solat zuhur, Nabi duduk balik. Berdiam diri balik. Sampai ke waktu asar, selepas asar sampai ke maghrib, sampai maghrib sampai ke isyak. Selepas daripada isyak, Nabi bangkit, Nabi beredar daripada masjid, masuk ke rumah Sayyidina ataupun Sayyidatuna Aisyah. Ketika mana para sahabat melihat Nabi masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, belum sempat lagi sahabat bertanya kepada Nabi. Belum sempat lagi sahabat nak tahu apakah yang berlaku kepada Nabi. Nabi terus bergegas ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Kerana pada malam tu giliran Aisyah. Maka sahabat mencari di manakah Abu Bakar. Kerana orang yang boleh masuk ke rumah Nabi ataupun ke rumah Aisyah adalah Sayyidina Abu Bakar. Mereka mencari Sayyidina Abu Bakar. Meminta kepada Abu Bakar masuk dalam rumah. Bertanya kepada Nabi apa yang berlaku kepada Nabi sebenarnya. Hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Isna'us sahih yang risau. Isna' yang sahih. Apabila Sayyidina Abu Bakar masuk dalam rumah Aisyah, Abu Bakar melihat Nabi dalam keadaan sedang berehat. Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mewakili para sahabat
bertujuan nak bertanya kepada kamu, ya Rasulullah, apa yang berlaku kepada kamu? Kenapa kamu ketawa? Kenapa kamu risau? Kenapa kamu diam? Apakah ada sesuatu yang berlaku kepada kamu, ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, betul. Hari ini ada sesuatu yang berlaku kepadaku. Disebabkan itulah kamu melihat kelakuan aku agak pelik. Disebabkan itulah kamu melihat kelakuan aku agak janggal. Kerana ada sesuatu yang berlaku kepadaku. Apa kata Nabi? Ketika mana selesai solat subuh, baru sebentar tadi aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana suasana pada mahsyar, bagaimana dunia dan bagaimana akhirat. Aku melihat di sana ada sekumpulan manusia bila mana berada di pada mahsyar. Mereka tidak bercakap walaupun satu ayat. Mereka hanya melihat satu sama lain dan mereka tidak akan bercakap, kata Nabi. Bahkan dalam masa yang sama aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana sempitnya pada mahsyar. Meskipun padangnya luas sejauh mata yang memandang, tapi sangat sempit pada mahsyar, dan aku melihat muka setiap manusia ketika itu dengan wajah yang sangat ketakutan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. So apabila dalam keadaan gitu, tiba-tiba Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat dalam satu hadis yang lain, saya gabungkan dalam hadis yang sama. Nabi sebut ketika mana manusia berada di pada mahsyar, Allah memanggil manusia pertama untuk dihisap oleh Allah yang bernama Nabi Nuh alaihi salam. Malaikat mencari di manakah Nabi Nuh. Bila mana malaikat bertemu dengan Nabi Nuh, wahai Nuh, Allah memanggil kamu untuk dipersoalkan. Ketika itulah Nabi menyebut dalam hadisnya, Nabi Nuh alaihi salam ketika mana dipanggil oleh Allah dalam keadaan ketakutan kerana dia bakal dihisap oleh Allah. Dia bakal ditanya oleh Allah dalam keadaan ketakutan. Maka Nabi Nuh berjalan ke hadapan Allah. Apabila sampai di hadapan Allah, Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam beberapa soalan. Dan soalan yang ditanyakan kepada Nabi Nuh, soalan itu akan ditanyakan kepada kita juga. Soalan pertama Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah segala syariat yang aku perintahkan? Adakah segala hukum hakam yang aku perintahkan? Adakah kamu sampaikan kepada umat kamu ataupun tidak? Soalan pertama yang Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah segala arahanku kamu jalankan, kamu sampaikan kepada umat kamu, kamu berdakwah kepada umat kamu ataupun tidak? Nabi Nuh menjawab, aku jalankan segala perintah kamu, wahai Allah. Di sinilah ulama nak bagi tahu, Allah akan tanya setiap daripada kita, aku bagi kamu satu jawatan yang paling kecil, jawatan seorang ayah dan jawatan seorang ibu. Adakah kamu jalankan sebaik mungkin ataupun tidak? Kamu tahu anak kamu tak solat tapi kamu biarkan ianya tidur. Kamu tahu anak kamu tidak menutup aurat tapi kamu biarkan dia keluar daripada rumah tanpa menutup aurat. Dan kamu tahu syariat menutup aurat itu adalah wajib, tapi kamu sengaja diamkan dan seolah-olah memejamkan mata, membiarkan anak kamu keluar daripada rumah tanpa menutup aurat. Subhanallah. Bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah dalam keadaan aku memberi peluang demi peluang kepada kamu untuk kamu hidup dan masuk dalam bulan Ramadan? Apa yang kamu buat dikala aku bagi peluang untuk kamu masuk dalam bulan Ramadan ni? Saya cuba bayangkan, Allah ni maha mengetahui segala isi hati kita luar dan dalam. Allah telah menyaksikan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan pada tahun lepas. Kita sendiri pun kalaulah kita flashback balik, kita imbas kembali apa yang kita lakukan bulan Ramadan pada tahun lepas.
Kalaulah dikategorikan markah A, B, C dan E, sudah tentu kita akan kategorikan markah Ramadan kita pada tahun lepas kategori E ataupun D. Sebab banyak peluang-peluang dalam bulan Ramadan pada tahun lepas kita abaikan. Dan Allah tahu kita abaikan pada tahun lepas. Allah tahu kita sia-siakan ibadah pada tahun lepas. Tetapi kenapa Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sambut bulan Ramadan pada tahun ini? Pelik saya. Allah tahu bagaimana tarawih kita tahun lepas. Allah tahu bagaimana sedekah kita tahun lepas. Allah tahu bagaimana ibadah puasa kita tahun lepas. Fail. Gagal. Tak memuaskan. Tapi kenapa Allah masih memberi peluang untuk kita sambut bulan Ramadan pada tahun ini? Sedangkan Allah tahu tahun lepas kamu gagal, 2 tahun lepas kamu gagal, 3 tahun lepas kamu gagal. Sepanjang usia kamu 40 tahun, tidak pernah kamu sambut Ramadan dengan baik. Sepanjang usia kamu 50 tahun, Allah lihat tidak pernah kita sambut Ramadan dengan baik. Tapi kenapa Allah memberi lagi peluang demi peluang untuk hidup dalam bulan Ramadan? Kita kena jawab. Sebab Allah nak memberi peluang untuk kita beribadah, kumpul sebanyak mungkin pahala untuk masuk syurga. Tapi kalaulah kita abaikan Ramadan pada tahun ni, belum tentu lagi kita boleh masuk Ramadan pada tahun depan. Orang yang buat salah dengan kita, datang minta maaf, kita kata jangan buat lagi, betul tak? Jangan buat lagi. Seorang yang buat salah tu kata, ya saya takkan buat lagi. Tiba-tiba dia buat lagi salah kali kedua. Datang bertemu dengan kita kali kedua, minta maaf lagi sekali, kita kata, jangan buat salah lagi. Cukup-cukup 2 kali dah datang minta maaf. 2 kali dah buat salah. Dia berjanji takkan buat salah lagi. Dan Allah takdirkan kali ketiga dia buat salah. Datang lagi minta maaf, kita dah mula naik angin. Biasa manusia 3 kali dah berubah jadi alien. Kan mak dah bagi tahu, kan ayah dah bagi tahu, kan kakak dah bagi tahu, kan saya dah bagi tahu. Biasa manusia kali ketiga dan kali keempat dia tak akan maafkan lagi. Sebab kamu keep melakukan perkara yang sama, kesalahan yang sama, demi kesalahan yang sama, demi kesalahan yang sama. Lalu bagaimana kita melakukan kesalahan kepada Allah? Umur kita hari ini 50 ke 60 tahun. Banyak mana Ramadan yang kita buat sebaik mungkin. Kalau tak ada, hasbunallah. Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita hidup. Untuk kita masuk bulan Ramadan. Allah nak apa daripada kita sebenarnya? Allah nak kita sujud kepada Dia. Allah nak kita masuk syurga. Disebabkan itulah Allah bagi peluang untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Kerana Allah tak nak kita sia-siakan peluang itu. Samalah yang berlaku kepada Nabi Nuh tadi. Apabila Nabi Nuh ditanyakan oleh Allah, wahai Nuh, adakah kamu sampaikan syariatku? Adakah kamu jalankan perintahku? Nabi Nuh kata, aku jalankan. Apabila Nabi Nuh mempertahankan dirinya, kata Nabi, Allah memanggil di manakah umat Nabi Nuh alaihi salam. Tengok. Allah memanggil di manakah umat Nabi Nuh. Maka datanglah umat Nabi Nuh ke hadapan Allah. Allah tanya sekalian umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, adakah Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada kamu? Adakah Nabi Nuh mengajarkan Islam kepada kamu? Adakah Nabi Nuh menyampaikan perintah-perintahku kepada kamu? Apa jawab umat Nabi Nuh? Jawapan umat Nabi Nuh sangat kurang ajar, sangat biadab. Apa jawapan umat Nabi Nuh? Wahai Allah, Nabi Nuh tak pernah menyampaikan risalahmu kepada kami. Nabi Nuh tak pernah berdakwah kepada kami. Nabi Nuh tak pernah menegur kami ketika mana kami melakukan kesalahan demi kesalahan. Subhanallah. Dia menafikan dakwaan Nabi Nuh. Dia menafikan usaha Nabi Nuh. Dan perkara ini akan berlaku kepada kita juga. Apabila nama kita dipanggil oleh Allah, wahai fulan bin fulan,
Aku bagi usia kepada kamu 70 tahun. Adakah kamu manfaatkan sebaik mungkin? Wahai Allah, aku kaki masjid. Aku kaki surau. Aku kaki masjid. Aku kaki kuliah, wahai Allah. Selesai urusan dengan Allah. Allah tanya, hablum minan nas. Aku bagi zuriat kepada kamu 6 orang, 7 orang, 2 orang. Adakah kamu menegur mereka, mendidik mereka, mengajar mereka berkaitan dengan Islam? Wahai Allah, siang dan malam aku mengajar mereka berkaitan dengan Islam. Allah memanggil, di manakah anak fulan tadi? Maka datanglah anak kita. Apa jawapan anak kita? Wahai Allah, di hadapan kamu ibu dan ayahku tak pernah mereka mengajarku Islam. Siapa yang menafikan itu? Anak yang kita didik, anak yang kita belai, anak yang kita sayang. Kenapa Ustaz anak kita sampai menafikan dakwaan kita? Kerana kata para ulama, ketika kita berada di padang mahsyar, Allah menghilangkan rasa kasih dan sayang sesama manusia. Hilang rasa kasih. Kita tahu di hadapan kita ibu kita. Kita tahu di hadapan kita anak kita. Tapi disebabkan kita ni sangat terdesak nak masuk syurga, kita menafikan. Apabila umat Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, wahai Allah, tidak, wahai Allah, dia tidak menyampaikan Islam kepada kami, wahai Allah. Maka Allah tanya balik kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apa yang kamu nak kata pada hari ini? Siapakah saksi yang melihat dakwah kamu? Tengok. Perkara ini seumpama berlaku dia di mahkamah. Kan? Hakim akan tanya, siapa saksi kamu? Pada waktu sekian kamu ada di mana? Kamu dituduh bunuh. Tapi di mana kamu pada waktu sekian? Siapa saksi kamu? Siapa alibi kamu? Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, siapakah saksi kamu yang melihat dakwah kamu, yang menyaksikan dakwah kamu? Apa jawab Nabi Nuh? Wahai Allah, seluruh saksiku adalah umat Muhammad, dan orang yang kedua akan bersaksi kepadaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam Al-Quran kamu telah menyebut kepada umat Muhammad yang aku berdakwah kepada umatku siang dan malam, lailan wa nahara. Ketika itulah Allah memanggil, di manakah umat Muhammad kita semua? Peristiwa ini Allah tunjukkan kepada kita sebelum Allah kunci mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala, ayat yang awal tadi saya baca. Peristiwa ini berlaku sebelum Allah kunci mulut kita. Yang mana tangan kita akan bercakap, kaki akan bercakap. Peristiwa ini sebelum tu lagi. Allah nak tunjuk kepada kita betapa berbohongnya mulut kita. Lalu Allah panggil, di manakah umat Muhammad? Maka datanglah umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, adakah kamu bersaksi yang Nuh berdakwah kepada umatnya lailan wa nahara? Maka Nabi dan seluruh umatnya mengatakan, wahai Allah, kami membaca Quran kamu, wahai Allah. Kami membaca kalamullah, wahai Allah. Kami menyaksikan dalam Quran menyebut Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya siang dan malam. Maka terlepaslah Nabi Nuh alaihi salam. Terdiamlah seluruh umat Nabi Nuh. Tidak lagi ada hujah yang mereka boleh katakan. Tidak ada lagi bantahan yang mereka boleh ucapkan. Kerana penyaksian yang terlampau ramai daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pukul berapa kita ni? Dah penat ke? Okey lagi ke? Sudah. Sampai pukul apa biasanya kuliah subuh ni? Pukul 6. Pukul 6 dah habis pukul apa? 7.30. Sekarang pukul 7.30. Dah habis lah tu. Kesimpulan Allah boleh nak 5 minit je lagi. Saya bagi peluang 5 minit lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Daripada awal lagi saya kongsikan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peluang. Sebab itulah topik utama yang saya nak bincang pada pagi ni adalah peluang. Peluang demi peluang yang Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang kita perasan tak? Ada orang yang Allah uji mereka dengan kehilangan ibu dan ayah di usia 12 tahun. Kita 12 tahun tengah buat apa? Tengah bermain lagi. Nyorok-nyorok. Tapi ada budak 12 tahun mereka diuji oleh Allah dengan kehilangan ibu dan ayah. Ada orang 12 tahun diuji dengan kehilangan seluruh adik-beradiknya. Tapi ketika kita diuji oleh Allah kehilangan ibu dan ayah ketika usia 60 tahun. Kenapa ada orang diuji oleh Allah dengan kehilangan ibu dan ayah 50 tahun? Ada orang 40 tahun, ada orang 30 tahun, ada orang 1 tahun. Kenapa berlainan? Disebabkan Allah melihat setiap daripada kita ni dari sudut pandang yang berbeza. Setiap daripada kita ni penerimaan ujian daripada Allah berbeza. Kenapa Allah tak uji kita kehilangan ibu dan ayah usia 12 tahun? Kerana Allah tahu ketika 12 tahun kamu belum mampu lagi menerima ujian tersebut. Kenapa Allah tak uji kita di usia 20 tahun? Kerana Allah tahu 20 tahun kamu belum mampu menerima ujianku. Ketika masuk 30 tahun baru Allah uji, kerana baru kamu mampu menerima ujian itu. Peluang. Allah bagi peluang demi peluang. Tapi kalaulah peluang yang Allah bagi kepada kita ni, kita tak manfaatkan sebaik mungkin, haba'an mansura. Nak masuk Ramadan, lagi beberapa jam lagi. Tapi kalaulah tak manfaatkan sebaik mungkin, Ramadan kita macam tahun lepas. Ramadan kita macam 2 tahun lepas. Dah adakah kita yakin yang Allah nak bagi lagi peluang kepada kita? Seumpama kita lah, kita nak maafkan orang, ada tahapnya. Kesabaran kita. Begitulah Allah dengan kita. Begitulah Allah memandang kita. Subhanallah. Sebab itulah hari ini ulama sebut kenapa Allah masih lagi memberikan nyawa kepada kita. Kerana Allah nakkan kita sujud kepadanya. Kerana Allah nakkan taubat daripada kita. Dan sepanjang kita hidup, berapa banyak taubat yang Allah telah terima daripada kita pun kita kena jawab. Kalaulah sepanjang kita hidup, sekali pun Allah tak terima taubat daripada kita, macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak masuk syurga? Kerana walaupun kita sujud sampai lebam dahi kita, sampai bengkak kaki kita, kita beribadah, tapi kalau kita tak jaga hablum minallah wa hablum minan nas, anak-anak kita yang kita sayang pada hari ini, anak-anak kita yang kita didik mereka dengan sebaik mungkin, kita tatang seperti minyak yang penuh, kita bagi makan yang cukup, bagi kesihatan yang cukup, anak itulah satu hari nanti akan datang ke hadapan Allah. Wahai Allah, di hadapan kamu ini, wahai Allah, ibuku dulu, wahai Allah, banyak dia tidak menegurku, wahai Allah. Hari ini aku nak mengambil segala ibadahnya, wahai Allah. Kerana pahala kita dan dosa kita adalah mata wang kita di padang mahsyar. Kita menyaksikan pahala kita diberikan kepada anak kita. Kita menyaksikan pahala kita mengalir kepada anak kita, sampaikan tinggal dosa yang sangat banyak. Sehingga kan ketika itu kita masuk neraka dan anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kalaulah kita masuk syurga, anak kita masuk neraka, seorang ibu pada hari ini, seorang ayah pada hari ini, kalau anaknya sakit, macam mana ibu dan ayah tu nak tidur malam? Risau anaknya sakit, bimbang anaknya sakit, terus bawa ke hospital. Tak sempat doktor nak cakap apa. Doktor, saya rasa anak saya kena cucuk. Tak sempat doktor nak bagi keputusan. Doktor, saya rasa anak saya kena masuk ward. Dia lebih pandai daripada doktor, bukan? Bukan nak menunjukkan lebih pandai daripada doktor, nak menunjukkan betapa bimbang dan risaunya kepada anaknya. Anak sakit,
Macam mana kita masuk syurga dalam keadaan anak kita dibakar oleh Allah? Jadi kesimpulan kita boleh bawa pada hari ini, yang pertama, peluang yang Allah bagi kepada kita jangan kita pernah sia-siakan. Dan belum tentu lagi Allah nak bagi peluang kepada orang lain. Allah bagi peluang pada hari lain. Hari ini adalah hari yang menentukan bagaimana kita esok. Hari ini hari yang menentukan bagaimana kita hari esok. Hari lepas jangan kita kenang-kenangkan. Banyak mana dosa hari lepas, bersegeralah bertaubat kepada Allah. Banyak mana pahala hari lepas, jangan kita agung-agungkan. Jangan kita kenang-kenangkan. Sebab kalau kita kenangkan dosa, kalau kita kenangkan pahala hari lepas, kita akan hanyut dengan pahala hari lepas, tanpa berpahala pada hari ini, tanpa bersujud pada hari ini, tanpa beribadah pada Allah pada hari ini. InsyaAllah, moga-moga apa yang saya kongsikan pada hari ini, sebab saya tahu dalam kalangan kita ni orang yang berpengalaman dalam bulan Ramadan. Apa yang perlu dibuat dalam bulan Ramadan, saya yakin semua orang tahu. Kena bertarawih, kena bersedekah, bagi orang makan. Dan kalau boleh masjid ni cuba umumkan sumbangan-sumbangan untuk berbuka puasa. Jangan bagi satu orang sahaja untuk menyumbang. Bagi agihkan, buka peluang kepada orang lain. Tengok bagaimana Nabi mengagihkan pahala untuk membuka Masjid Nabawi. Sedangkan tanah Masjid Nabawi itu tanah orang lain. Ketika mana dia tahu Nabi nak membangunkan masjid, dia nak wakafkan masjid itu, Nabi tak bagi. Kerana Nabi nak bagi peluang kepada sahabat-sahabat yang lain berinfak kepada Allah. Begitulah kita dalam bulan Ramadan. Tabur masjid walaupun banyak, bukalah peluang kepada orang lain untuk infak dalam bulan Ramadan. Dan gunakan sebaik mungkin. Kerana ketika kita bagi orang lain makan yang berpuasa, pahalanya berpuasa itu dapat kepada kita insya-Allah ketika kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa tarawih. Kerana tarawih ni satu-satunya ibadah kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Bulan Rajab tak boleh buat tarawih. Bulan Raya tak boleh buat tarawih, bulan Ramadan. Tapi dalam kesibukan kita bertarawih, jangan pernah kita tinggal solat qada kita kepada Allah. Jangan tinggal qada. Paling kurang sekali sehari qada cukup, memadai dalam bulan Ramadan. Lepas Ramadan, pulung balik segala qada-qada yang kita pernah tinggal masa zaman muda-mudi dulu. Yang ketiga, memperbanyakkan zikir kepada Allah. InsyaAllah hari ini sebelum kita bersurat, saya ijazahkan 2 zikir yang kita boleh amalkan sama-sama. Dan ijazah 2 zikir ini saya dapat daripada guru-guru kami juga. Yang pertama, zikir yang dibaca oleh imam kita tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir itu pernah dibaca oleh Nabi Allah Idris alaihi salam. Zikir itu pernah dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang mana Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, seandainya mereka membaca zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, akan keluar satu pohon dalam syurga, dan pohon itu milik mereka. Kalau 2 kali baca, 2 pokok akan tumbuh, dan 2 pokok milik kita. 100 kali baca, 100 pokok milik kita. Kata para ulama, kalaulah pokok tuannya dalam syurga, takkan tuannya masuk dalam neraka. Kan? Mesti tuannya akan pergi kepada pokok dan tanahnya. Dan zikir yang kedua yang kita boleh baca sama-sama dalam bulan Ramadan adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? Paling kurang 400 kali. Paling kurang 400 kali satu hari. InsyaAllah. Kerana banyak hadis kelebihan-kelebihan selawat kepada Nabi. Sampaikan ada seorang sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, aku selawat kepada kamu suku daripada hidupku. Nabi sebut apa? Ma syi'ta. Kalaulah kamu memperbanyakkan lagi bagus. Separuh daripada hidupku selawat kepada kamu. Ma syi'ta, kata Nabi.
Kalau kamu memperbanyakkan lagi bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, sepanjang hidupku aku selawat kepada kamu. Apa kata Nabi? Bermula hari ini, segala kerisauan kamu atas dunia, segala kegelisahan kamu atas dunia akan dipermudahkan, akan dijalan smooth oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja daripada saya. Mohon maaf saya ambil masa dalam 8 ke 9 minit. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang kurang itu datang daripada saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan kepada pihak masjid, mungkin ada yang kurang, ustaz kurang, maaflah kurang. Itu dah saya mampu. Subuh-subuh ni macam mana nak lagi kan? InsyaAllah kalau yang apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada saya. Kalau ada rezeki bertemu lagi. Dan terima kasih kepada pihak pengajar. Kita doa sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami peroleh pada hari ini satu ilmu yang manfaat, satu ilmu yang boleh menemani kami dalam kubur kami, satu ilmu yang boleh menjadi saksi kepada kami di mahsyar-Mu wahai Allah, satu ilmu yang boleh menjadi sebab kami masuk dalam syurga-Mu wahai Allah, wa amal mutaqabbala wahai Allah, terimalah segala amal ibadah kami wahai Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, seandainya Engkau takdirkan kami mati, wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan Engkau tidak redha kepada kami, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami, wahai Allah, melainkan kami meninggalkan satu ibadah yang banyak kepadamu, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami, wahai Allah, melainkan kami meninggalkan satu zuriat yang boleh bantu kami ketika kami duduk dalam kuburmu, wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, wahai Allah. Janganlah Engkau keluarkan kami daripada masjid ini, melainkan Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami, muslimin muslimat, wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.